Hei, hei bangun. Hei, hei bangun. Hui, 9 lah. Dah lah tak solat subuh lagi. Allah, kena kodoh ni. Astaghfirullahaladzim. Tak payah kotor. Ambil uduk solat terus. Tak payah kodoh. Kalau kita tak sengaja tertidur sampai habis waktu subuh, contoh macam sekarang ni, bangun pukul 9, kita tak berdosa. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tertidur atau terlupa daripada solat, maka hendaklah dia menunaikan solat itu bila dia sedar. Jadi apa perlu buat? Bangun, ambil uduk, solat subuh. Niat solat subuh macam biasa. Selagi mana kita tahu kita solat itu di luar waktu, itu pun sudah dikira sebagai qada. Yang jadi dosa tu macam mana? Bila seseorang tu dia memang sengaja. Contohnya, dia sengaja tidur lewat, buat benda yang tak perlu. Sedangkan dia tahu bila dia tidur lewat, esok memang susah nak bangun. Atau langsung tak nak niat nak bangun subuh. Yang ini berdosa kerana dia melengah-lengahkan solat subuh. Oh, faham. Dengar tu korang. Jangan sengaja tinggalkan solat subuh. Dah, tekan button follow tu. Jom Ifat Majid. 10 bilion pun tak apa. Tekan link di bio.